Bang, cuba buat what in my bag 2025. Okey, jom kita tengok apa ada dekat dalam bag saya ni. Yang pertama, bag yang saya pakai ni adalah Yonex League Tournament Bag. Jom kita tengok aksesoris pula. Yang ini seluar 3 suku brand Yonex. Yang ini pula short pants brand Yonex. Lepas tu 2 helai Yonex towel. And then saya ada cushion wrap. Lepas tu stokin 1, 2, 3 dan 4. Lepas tu shoes bag. And then kasut yang saya pakai sekarang adalah Cascade XL warna white navy. Lepas tu ada Saffron Fit Jog Man punya kasut. Sedap kasut ni buat jogging. Okey, bahagian aksesori saya ada counter pin. Lepas tu ada headband 1, ada 2 dan 3. And then ada 2 wristband 1 dan 2. Ini apa benda? Ini plastik sampah. Kemudian ada sanitizer Dettol. Okey, next saya punya racket pula. Yang pertama adalah Yonex Nano Flare Nest Edge. Yang ni saya pakai tali 66 Ultimax tension 26 preset 10. Kedua adalah Nano Flare 1000Z. Okey, yang ni saya pakai tali 66 Ultimax tension 25 preset 10. Seterusnya adalah Yonex X-Stroke Nest Edge. Yang ni saya pakai tali X-Ball 63 tension 26 10. Dan last sekali adalah Art Saber 2 Clear. Okey, yang ni saya pakai tali Yonex Aerosonic tension 26 preset 10. Okey, saya lupa. Grip saya pakai ni semua ni adalah Yonex 102EX Overgrip. Yang macam ni. Saya standby dalam 2 hingga 3 lah. Alright, stokin dah, racket dah, baju pula saya tunjuk. Jersey yang pertama adalah macam saya pakai sekarang ni, Malaysia Open punya, warna putih. Kedua, yang ini jersey Yonex. Yang ni training jersey juga Yonex, 3 helai. Training jersey juga 4 helai. Training jersey juga limited edition Malaysia Open punya, 5 helai. Training jersey juga 6 helai. Yang ni t-shirt limited edition masa Malaysia Open hari tu, 7 helai. Alright, terusnya yang ini. Right, 8 jersey Malaysia Open. Right, 9 training jersey lagi, 10 dan last sekali jersey Yonex. Yang ini limited edition masa Malaysia Open hari tu. Alright, jersey yang ke-11. Korang pula pakai equipment apa? Komen jap.